Tapi saya percaya anak-anak yang duduk rumah parents tidaklah kau order kan? Mesti kau makan masakan mak kau. Tibulah tak makan, kau bulung kau nanti. Pada usia 23 tahun, penguasaan Iman sendiri di dapur bagaimana? Pandai masak tak jujurnya? Jujurnya saya pandai masak, tapi kena ada mak kat sebelah, kena ada mama atau kena ada resepi mama lah. Okey. Sebab saya jenis yang kalau masak, saya kena masakan tu rasa macam mak saya. Kalau tak saya disappointed. So saya akan make sure kalau saya nak masak, mak saya dekat sebelah atau saya akan text mak saya lah. Dari segi pemakanan pula, adakah Iman seorang yang cerewet tentang makan? Okay, saya taklah cerewet. Tapi saya agak banyak benda saya tak makan. Saya tak boleh makan kambing. Sebab badan saya senang masuk angin. Jadi saya senang bila saya makan kambing sikit je, saya terus muntah-muntah. Saya mungkin tak makan benda yang orang lain makan, tapi saya mungkin makan benda yang orang lain tak makan. Contohnya? Saya makan marinade salmon yang orang buat yang makan fresh macam tu kan. Ada marinade kan. Lepas tu yang crab marinade tu juga. Dengan soy sauce tu kan? Ya, lepas tu makan dengan nasi putih. Tak hanya ke tak makan raw macam tu? Saya rasa tak hanya. Saya rasa yang tu sedap. Unik. Lepas tu dia makan dengan kimchi sikit. Macam sedap. Saya suka benda orang lain tak makan. Awas. Okey, tapi kalau masakan Melayu, masakan kampung misalnya. Saya sebagai Pantai Timur, saya orang Pahang, orang Terengganu, orang Kelantan, saya makan semua. Budu, petai, kedas, jering, saya makan. Jering tu cuma keras sikit lah nak gigit kan. Saya makan masakan kampung. Saya makan masak lemak, singgang. Singgang saya kurang sikit lah sebab dia ikan. Saya tak makan ikan. Okey. Saya makan ikan, tapi tak lemak. Salmon. Aku cakap salmon. Salmon saya makan. Tapi dia macam tak gemar sangat. Tapi saya makan. Lagi ayam masak merah. Apa lagi? Rendang ayam. Saya makan je. Kita ni macam Iman kata kalau nak masak, ibu kena ada dekat. Betul. Ibu kena, mama kena ada dekat. Salah satu masakan yang Iman Troy boleh masak tanpa ibu. Tanpa ibu. Saya boleh masak ayam masak merah. Ayam masak merah ni adalah ayam sambal. Jadi kalau kawan-kawan saya datang jumpa saya, ayam sambal. Itulah kekuatan saya. Satu je? Ada masak lemak. Okey. Standard lah sardin sardin lagi goreng telur. Pandangan ni Mas Lee, apabila sekarang ni ramai golongan muda kan lebih memilih untuk lebih suka order food kat luar berbanding masak ni di rumah. Pandangan adakah Iman itu saya pun salah seorang macam tu. Tapi kalau dah ada rumah mak, takkan kau nak order makanan je. Mak dah masak sedap-sedap, dah makan, kita dah jadi food coma. Dekat luar sana ada yang tak sempat nak masak kot kan. Jadi mungkin sebab tu dia order makanan. Sebab saya sendiri pun order makanan kadang-kadang kalau kita nak pergi kerja kan. So order makanan, kita makan dalam kereta macam tu kan. Ada juga yang macam tak larat nak masak ke apa. Ada yang, tapi bagi saya macam ada juga ramai yang masak. Sebab kawan-kawan saya mostly masak sebab nak jimat. Ya betul, nak jimat. Tapi mungkin order food tu bagi dia orang pun something yang macam wah ini aku nak makan western lah. Aku nak makan something yang macam malah aku nak masak. Mungkin macam tu kan. Tapi saya percaya anak-anak yang duduk rumah parents tidaklah kau order kan. Mesti kau makan masakan mak kau. Tibulah tak makan, kau bulung kau nanti.